Pada suatu masa dahulu, dunia berada dalam keadaan yang sangat maju dan meriah. Hari ini kita nak makan di restoran mana? Amaran, satu virus misteri dan berbahaya sedang merebak dengan cepat ke seluruh dunia. Kerajaan mengalahkan orang ramai berkurung di rumah bagi mengelakkan virus terus merebak. Keadaan di hadapan Hospital Besar Darul Iman sangat sesak dengan pesakit. Mereka datang untuk mendapatkan rawatan tetapi tiada vaksin yang bersesuaian. Seorang doktor muda bernama Dr. Arif melihat keadaan hospital yang sesak. Beliau nekat untuk mencipta vaksin yang dapat melawan virus cryonics. Saya mesti mencari vaksin untuk menyelamatkan semua. Jika saya berhenti sekarang, siapa yang akan membantu mereka? Saya Dr. Arif. Saya menemui satu vaksin yang dapat melawan virus cryonics. Saya akan menamakannya vaksin Proto. Walaupun keletihan, semangat Dr. Arif tidak pernah luntur kerana dia sentiasa memikirkan nasib para pesakit. Dr. Arif menawarkan vaksin secara percuma dan hadiah kepada mereka yang mengambilnya. Salam sejahtera doktor, boleh terangkan tentang vaksin Proto yang doktor cipta ini? Vaksin ini akan melawan virus dalam badan pesakit. Dr. Arif agak kecewa kerana usaha meyakinkan masyarakat dengan vaksin Proto tidak mendatangkan hasil. Dr. Arif meneruskan kempen vaksin yang beliau cipta kepada penduduk dari satu kawasan ke kawasan lain. Akhirnya, Dr. Arif menjumpai bandar Cempaka yang terjejas teruk dengan jangkitan virus cryonics. Dr. Arif terus memberi penerangan untuk meyakinkan masyarakat bandar Cempaka. Bandar Cempaka yang dahulunya meriah kini sunyi dan terbiar. Akhirnya, usaha beliau menampakkan hasil. Seorang warga emas yakin akan vaksin Proto. Walaupun beliau sudah dijangkiti dengan virus cryonics, Pakcik Hasan yakin dengan vaksin Proto. Berjaya! Vaksin ini menunjukkan keputusan yang sangat terbaik. Sikit demi sedikit, orang ramai mula yakin dan tampil mendapatkan suntikan vaksin Proto. Berita kejayaan itu disambut dengan penuh kegembiraan oleh masyarakat yang telah lama menunggu. Berkat usaha gigih Dr. Arif dan kerjasama masyarakat, virus berjaya dihapuskan. Kini vaksin Proto menjadi penyelamat dunia. Dr. Arif yang tidak dikenali diangkat sebagai adiwira kerana berjaya mencipta vaksin yang hebat. Keep it up and don't give up.